Hari ni macam biasa kita akan pergi rumah ke rumah hasil binaan daripada iHome. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Zuhair. Hari ni macam biasa kita akan pergi rumah ke rumah hasil binaan daripada iHome. Hari ni istimewa kita berada di Puchong, Selangor. Di belakang saya ni lah sebuah lagi binaan. Nama package diberi adalah Dahlia Type A. Untuk Dahlia Type A ni mempunyai 2 bilik dan juga 1 bilik air. Total keluasan untuk Dahlia Type A ni adalah 20 x 38. Total keluasan lah 760 kaki persegi. Jom saya bawa tengok hasil binaan daripada iHome. Untuk macam biasa, untuk cat di luar memang ada 2 color. Ini adalah pilihan daripada tuan rumah sendiri. Warna hijau dan juga warna coklat. Jom. Assalamualaikum. Untuk package, kalau package pada iHome Property, kita membagi tiles secara persuma untuk keseluruhan rumah. Macam you guys tengok, tiles kita menggunakan tiles 1x1. Untuk pemilihan tiles ataupun mozaik, boleh juga dipilih oleh tuan rumah sendiri nak design yang macam mana. Jom, ini kita punya bilik yang pertama. Kita ada 2 bilik je untuk Dahlia Type A ni. Untuk bilik yang pertama, saiz dia adalah 10 x 10 kaki. Untuk bilik package Dahlia. Untuk ketinggian rumah ni, ruang tamu ke bilik ke semua daripada lantai hingga ke ceiling setinggi 10 kaki. Untuk bilik yang kedua, sizing dia sama sahaja seperti bilik yang nombor 1, iaitu 10 x 10. Tingkap kita akan menggunakan tingkap aluminium frame. Terus kecil saja untuk rumah ni. Kita terus ke bahagian bilik air. Untuk bilik air ada satu saja, dia berhampiran dengan dapur. Saiz untuk bilik air ni adalah 6 x 4 kaki. Bilik air kita lengkap lah shower, pipe, tandas dan juga sinki. Untuk pintu tandas, tuan rumah memilih untuk menggunakan folding door. Ni terus ke kita punya bahagian dapur, iaitu 8 x 10 kaki untuk sizing dapur kita. Lengkap dengan tabletop. Tabletop kita ada sinki 1 bowl. Dan pemilihan tile ataupun mozaik untuk tabletop pun adalah pilihan pada tuan rumah sendiri. Dan juga kita ada backsplash tinggi 3 kaki. Ini terus di bahagian dapur. Terus ada bahagian kita punya beranda belakang lah. Untuk kita punya pintu belakang. Macam mana? Oh, inilah package Dahlia Type A. Dan kita alhamdulillah kita cover seluruh Semenanjung Malaysia kecuali di bahagian pulau-pulau. Siapa yang berminat nak cari rumah ataupun nak bina rumah atas tanah sendiri yang keluasan lebih kurang 760 kaki persegi, 2 bilik dan 1 bilik air, ini adalah contoh yang you guys boleh tengok dari rujuk. Okey, nak bina rumah dengan iHome, jangan lupa klik saja nombor tertera di bawah ataupun beg biru yang kita sediakan ataupun mana-mana sosial media kita. InsyaAllah dapatkan segera daripada hasil dan juga servis kontraktor bina rumah atas tanah sendiri bersama iHome. Terima kasih. Komen, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.